Latihan intensif 2.2 soalan nombor 6. Persamaan kuadratik x tolak 4 tambah 2n sama dengan m, di mana m dan n ialah pemalar mempunyai dua punca nyata yang sama. B kuasa 2 tolak 4ac sama dengan kosong. Ungkapkan m dalam sebutan n. InsyaAllah mudah saja. X tolak 4 tambah 2n sama dengan m, dan kembangkan x kuasa 2 tolak 4x tambah 2n buat ke kiri tolak m sama dengan kosong. Dia mesti kena sama dengan kosong ya. Dan A kita, B kita dah tahu semua. Negatif 4 kuasa 2 tolak 4 1 braket 2n tolak m sama dengan kosong, sebab punca nyata yang sama. 16, okay, negatif 4 darab 1, negatif 4 darab 2, negatif 8n, negatif 4 tolak-tolak tambah 4m kosong. Dan soalan pula meminta ungkap m dalam sebutan. Jadi m akan jadi perkara rumus. Ini bawa ke kiri kanan, bawa ke kanan. 4m sama dengan 8n tolak 16 m m sama dengan 8n tolak 16 bahagi 4. Okey, so kalau nak potong, pastikan semua elemen boleh potong. So bila elemen boleh potong, ni 4 jadi 2 jadi 4. So m sama dengan 2n tolak 4. Okey, so itu sahaja. Cuma kat sini cara awak nak kembang ni ini negatif 4 darab 1 darab lagi darab dua kali sama juga bawah dia negatif 4 darab 1, tapi ni dia kena darab dengan yang m. Okey, sini selalu berlakunya kecuaian, sebab dia kena lompat 2 kali, ini pun kena lompat 2 kali, dan ada negatif. So kebiasaannya memang budak akan buat careless mistake dekat sini, murid lah So harap alert, jangan buat silap, dan barulah akan dapat result yang sangat-sangat bagus. So teruskan buat latihan, jangan mengalah. Semoga bermanfaat.